Masih dalam buletin utama, hilang pekerjaan akibat pandemik COVID-19 tidak mematahkan semangat anak jati kampung Kubang Badak Langkawi untuk kembali bangkit dan mengusahakan ternakan tiram. Inisiatif usahawan mikro Bumiputra itu diperkasa melalui program pembangunan usahawan berteraskan kelestarian oleh Yayasan UEM. Projek Langkawi Oyster Farm bermula secara kecil-kecilan pada 2022. Hasil sokongan Yayasan UEM dan Pusat Kajian Samudra dan Pantai USM. 2 tahun kemudiannya, 5 peserta projek ini telah mula merasai kejayaan apabila pendapatan mereka meningkat berbanding sebelum ini. Alhamdulillah, dengan bantuan daripada UEM Group di bawah Yayasan UEM dan kerjasama dengan SIMEK, dapat orang kata apa, membantu orang kampung macam kami, komuniti yang baru nak mula berniaga ataupun mula mencuburi bidang ternakan tiram ni. Dengan dana yang diperuntukkan serta benih dan latihan yang diterima, Fakhruddin bersama 4 sahabat kini menjual tiram kepada hotel mewah di Langkawi sekaligus membekalkannya kepada pengeluar sos tiram dan syarikat teknologi makanan serta menerima tempahan daripada pelancong. Malah, mereka pernah menjadi pembekal tiram untuk sidang kemuncak ASEAN di Langkawi tahun lalu. Dekat sekarang ni dari China, Korea, Jepun dan UK. Banyak yang turun sini, makan, mula tak mau makan. Lepas dia makan sampai 17 biji, 18 biji, macam tu. Dia kata di sini dengan hanya itu dia kurang. Projek Langkawi Oyster Farm ini adalah sebahagian usaha UEM Group membantu menjayakan agenda ekonomi madani ke arah pertumbuhan yang lebih bermakna, mampan dan dirasai secara lebih meluas.